Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Pulau Pinang penyelaju transformasi pendidikan digital. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Aina Safia Rita Adnan, Nika Syah Humairah binti Muhammad Rizwan, Muhammad Akil Zafran bin Muhammad Aidil dan Muhammad Fatihi bin Muhammad Faizal. Kami daripada SK Pematang Sintok ingin membentangkan projek inovasi yang kami hasilkan iaitu Tong Kita Semula Pintar. Tong Kita Semula Pintar yang kami hasilkan ini adalah idea sendiri daripada kami. Tong Kita Semula Pintar ini diadakan khas oleh kami untuk menerima tin aluminium sahaja. Tong ini juga direka menggunakan mikro pengawal dan gabungan bahan kita semula seperti kotak dan lain-lain. Pengguna boleh menggunakan tong kita semula pintar ini adalah dengan menggunakan arahan seperti yang dinyatakan pada penutup tong. Pengguna perlu menekan butang A untuk membuka penutup tong. Setelah butang A ditekan, buzzer amaran akan berbunyi dan motor servo pada mikro pengawal akan membuka penutup tong dan lampu LED akan memaparkan aluminium can only. Ini menunjukkan bahawa tong memberi arahan supaya hanya tin aluminium sahaja akan diterima. Setelah penutup tong dibuka, langkah seterusnya ialah dengan memasukkan tin aluminium pada ruang yang disediakan. Pada ruang ini, terdapat penutup dilengkapi sensor untuk mengesan tin aluminium sahaja. Setelah tin aluminium dikesan, penutup bahagian bawah akan dibuka oleh motor servo dan buzzer akan berbunyi menandakan bahan yang dimasukkan adalah betul. LED juga memaparkan ikon senyum dan perkataan thank you sebagai ucapan terima kasih kepada pengguna. Sekiranya bahan lain seperti botol plastik dimasukkan, penutup tidak dapat dibuka. Akhir sekali, pengguna perlu menekan butang B pada tong untuk menutup tong kita semula pintar ini. Sekian sahaja pembincangan kami. Semoga inovasi yang kami hasilkan ini memberi impak besar kepada semua berkaitan kepentingan kita semula dan menjaga dan melestarikan alam kita. Terima kasih.